Assalamualaikum. Hari ini saya ada terima bungkusan daripada ayah saya. Jom kita tengok. Wow. Wohoho. Komik Agent Ali the Movie. Wow. Sinyo. Okay, kita nak baca kat belakang ni. Okay, Ali kembali dalam Agent Ali the Movie, misi Neo setelah terikat secara tak sengaja dengan gadget merisik terhebat iaitu Iris. Ali telah membuktikan yang dia layak untuk menggunakannya, walau bagaimanapun dia rasa terpinggir apabila mata memindahkan Iris Neo, Iris versi baru dan lebih canggih. Lantas Ali tersasar dari misi yang diberi bersama seorang gadis misteri bernama Nikki. Mereka berdua membongkar rahsia sebenar tentang mata dan bandar Cyberraya. Jom kita tengok ke dalam. Wow, ceritanya menarik. Ini macam ni. Oh, cantik. Ni dalam dia, tepi dia. Harganya RM21.90. Agent Ali the Movie, misi Neo. Oh, ada Agent Ali, Agent Bobby, Agent Fit, Nikki, Agent Bakar, penjahat-penjahat, Agent Alicia dengan Comot. Sebelum ni saya dah pernah tengok panggung wayang. Kali ni saya nak baca ceritanya dengan lebih detail lagi sebab tak puas. Daripada Wow Animation, Senja Berhad. Okay. Ni dia Ali adalah seorang budak biasa yang diserap masuk ke dalam agensi mata selepas mengaktifkan Iris secara tidak sengaja. Iris memberikan Ali analisa komputer membolehkan ia bertindak dengan lebih efektif dan hebat daripada agen biasa, tapi semuanya berubah selepas kemunculan Iris Neo. Okay. Agent Nikki, Dato' Osman, Agent Bobby, Agent Fit. Kita jaga kita. Kita jaga kita. Kita jaga kita. Kita jaga kita.
Kita jaga kita. Kita jaga kita. Kita jaga kita. Jangan lupa subscribe dan tekan loceng. Komen jika perlu. Okay, bye.